pencatat minit ya. Kita ada setiausaha. Perlu bantuan tak? Seorang cukup? Enough Kak Ju boleh tolong backup? So 2 orang, kita ada pencatat minit. Dan juga kita juga ada Puan Marza yang bersama-sama salah seorang daripada untuk melihat, meneliti dan dalam persemakkan perlembagaan dan juga cadangan-cadangan perubahan yang dilakukan. Jadi untuk mempengerusikan mesyuarat ini, saya akan serahkan kepada Presiden supaya mesyuarat ini dijalankan seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan ya. So dengan segala hormatnya, persilakan Tuan Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Musi Majlis Mesyuarat EGM pada petang ni. Okey, tuan-tuan dan puan semua. So saya pun tak nak ambil masa tuan-tuan lama kan. Seperti mana kita sedia maklumlah, kita hanya untuk meluluskan EGM, meluluskan perlembagaan, dan saya nak berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan pencapaian. Jadi sekiranya ada persoalan ke apa semua boleh tanya nanti. Okey. So untuk yang seri yang pertama ni kita akan pergi kepada perlembagaan lah. So kita pun dah share dengan tuan-tuan dan puan semua berkenaan perlembagaan tersebut. Draft perlembagaan Jadi saya minta Puan Marza untuk proceed dengan perlembagaan tersebut. Ya, sekiranya tak ada apa-apa, kita teruskan je lah. Sekiranya ada perbaikan ataupun nak tambah balik dengan kelulusan dokongan majoriti, dia boleh ubah dan pindah. Sebab selagi perlembagaan ni tak pindah, selagi tu saya rasa kita tak bergerak ke mana pun kan. Selepas 8 tahun kita masih stand dekat situ pun. So saya harap dengan perubahan pada perlembagaan ni memudahkan proses kerja kita lah. Okey, so saya serah kepada Puan Marza. Okey. Ada lagi satu mic tak? Mic tu tak ada bateri. Okey. Dia pakai ni lah. Salinan ada ya. Saya boleh hantar semula ya dekat grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi agendanya kena tukar sikit dah sebab saya 2:30 saya keluar. Pentangan perlembagaan draft dah diedarkan. Okey. Perlembagaan ini mengambil kira masa sesi bersama dengan Expo di Hotel Astor. Kita menjemput pegawai ROS untuk bagi briefing berkenaan dengan perlembagaan, dan kita mengambil kira itulah untuk amend sikit perlembagaan yang dah ada, yang sebelum ni kita buat dalam tahun 2018. So lepas ni untuk saya terus masuk ke fasa pertama. So dah ada fasa pertama, kita tambah kat situ. Okey, yang tulisan warna biru tu adalah yang kita tambah. So kalau boleh kita mohon letak amal personal kat situ lah. Sebab apa, dekat bawah ni dah dinyatakan ringkasnya my personal. So yang ini pasal satu okey. Ada ni kita kena letak satu-satu kita kena pergi pasal satu. Dah diluluskan. Pasal 2 tempat urusan. Hari tu masa mesyuarat Cik Wan Yusof membenarkan alamat lama digunakan. Jadi kita gunakan alamat ni dulu. Tak ada pindaan? Ada pindaan. Okey, Presiden kata ada pindaan. So nanti penjatat kena buat pindaan ni. Tambahkan, nak ubah ke alamat tadi? Ada. Nanti dia masukkan. Dah masukkan so kita ada pindaan alamat. Pindaan alamat. Jadi yang ini akan ada dekat bawahnya pindaan alamat. So ada kira lulus pasal 3, pasal 2 ni. Pasal 3 tak ada perubahan. Pasal 4 keahlian. Okey, yang warna merah ni ayat yang asal.
pasal 4.3. Saya bacakan yang asal. Keputusan permohonan menjadi ahli hendaklah dibuat oleh Presiden dengan persetujuan Exco My Personnel Kebangsaan. Maksud kebangsaan ni semua Exco. Dalam mesyuarat yang mana boleh menerima atau menolak sesuatu permohonan tanpa menyatakan sebab-sebabnya. So kita ubah daripada Exco My Personnel Kebangsaan kepada Exco My Personnel Pengurusan. Exco My Personnel Pengurusan tu Presiden, AJK tertinggi lah, Presiden, Setiausaha Agong, ada lima bendahari, penolong bendahari dan juga bendahari, penolong setiausaha dan 5. Saya nak pastikan 5. Ada dinyatakan. So tak perlulah kita minta kolektif daripada kebangsaan untuk meneruskan keahlian. So yang ini setuju kita pindah perkataan tu lah daripada kebangsaan kepada pengurusan. Okey, 4.1. Okey, 4.2.1. Ahli biasa. Kita ada tambah ini pun dibincangkan masa mesyuarat. Rasa Tuan Haji Jalil berada dalam podcast itu. So kita tambah panel JPK yang mempunyai bidang kepakaran khusus yang masih dalam tempoh lantikan JPK. Maksudnya yang sebelum ni umum lah. Panel JPK, panel NOS lah, panel ni ke. So yang ini kita based on ada surat dan masih valid. So macam mana? Ada perkataan lain nak ni? Tuan Presiden macam mana? Ni? Yang ini nak cancel kan tak? Okey. Buat ni dalam PDF ni. Kita tengok kat sini. So yang ini perkataan SLDN kita tukar kepada ADI. Lepas tu PPL PPT ni kita delete-kan lah. PPL PPT okey. PPT. Kita buat kan? Okey. Panel NOS dan panel JPK yang mempunyai kepakaran khusus. Dulu stop kat sini je. So kita tambahkan yang masih dalam tempoh lantikan JPK. Yang ini umum lah, yang itu hari itu kita ada bincangkan. Dia kadang-kadang ada yang bersyarat kan, ataupun tak ada tempoh 3 tahun. Kan dalam tempoh 3 tahun tu sepatutnya lepas habis tu dia kena ambil, dia macam interim lah. Kan sepatutnya lepas tu dia kena ambil PPL penuh. Dia kena mohon lah, tapi isu dia sekali, dia orang dah dapat 3 tahun, lepas tu dia tak nak sambung lah. Ataupun dia tawar, so tak boleh jadi panel kita. Kan? Dan juga satu lagi, syarat kaedah dia, bila dia dah jadi panel yang dilatih oleh JPK, kemudian dalam tempoh tersebut, dia tak kata dia tak minta, dia boleh jadi ahli bersekutu. Ahli bersekutu ni dia maksudnya dia boleh bayar, jadi ahli, tapi dia tak ada hak untuk untuk undi lah. Tapi dalam tempoh ahli bersekutu, dia kena mohon lah untuk jadi panel juga nanti di kemudian hari. Kayak setengah orang ni dia nak ikut event dia, nak datang jumpa orang dia tak nak pun jadi panel. So macam mana? Okey tu? Perkataan ni? Okey. Okay, dia macam ni. Contoh katakan JPK ni, dia akan lantik kita jadi FAC, jadi FACB, jadi poster ni, dia akan lantik kita kat bidang tak ada orang. Tiba-tiba dia nak bidang tu. So dia akan lantik sama-sama dia untuk BPN. Yang tu sebagai interim tu, dia ada tempoh dia. Bidang khusus maksudnya bukan dia pelbagai bidang, satu bidang khusus sebab bidang tu ada masalah. Itu maksud dia lah. Okey, ni. Ni ayat lawyer tu, ayat itu. Ayat lawyer tu. So ahli bersekutu ni kami tambahlah 4.2.2 yang ini. Individu yang telah tamat tempoh lantikan JPK atau keahlian berhenti menurut pasal 5.1.1 dan masih berminat untuk meneruskan keahlian perlu memajukan permohonan dan menerima pelantikan tersebut akan diputuskan oleh Presiden dan dipersetujui oleh Exco My Personnel Kebangsaan.
Contoh macam dia adalah ahli selama ni. Kemudian bila dia dah tamat tempoh lantikan, tapi dia masih berminat untuk bersama dengan kita kan. So dia bolehlah jadi ahli bersekutu. Cuma dia jadi ahli bersekutu, dia ikutlah himpian kita semua ikut. Cuma dia tak ada hak untuk mengundi saja. Ahli bersekutu ni dia tak boleh mengundi je lah. Tapi benefit semua dia akan dapat. Contoh macam kita buat khusus harga lebih kurang daripada harga bukan members, dia dapat lah. Tak boleh mengundi je. Itu tarifan ahli bersekutu. Contoh macam sekarang kan, lebih 60 tahun dah tak boleh dilantik macam contoh. Tapi dia adalah ahli bersekutu kita. So bila ahli bersekutu kita masih ada berurusan dengan dia fikir tau. Itu untuk cerita umur 60, 70 tu, itu cerita tu saya akan sembah lagi. Saya akan sampaikan kita lagi. Okey. Yang ni okey? Boleh okey. 4.3 ahli kohormat. 4.3.1 mana-mana individu yang difikirkan dan dianggap. Ini perkataan difikirkan yang dia argue tu kan ada macam mana kita kata nak ubah perkataan difikirkan ni. Saya kekalkan difikirkan dan dianggap munasabah dan layak menjadi ahli kohormat. Presiden diberi kuasa penentu untuk kelayakan ini dan hendaklah mendapat persetujuan dari Exco My Personal Kebangsaan. Sebab ada dalam mesyuarat itu kan dia kata difikirkan dan dianggap munasabah ni very subjektif. So ataupun ada perkataan yang sesuai. Dianggap. Okey. Sebab dia membawa perkataan masuk, saya rasa tak ada isu pun. So bila kita nak buang, saya rasa dia akan tapi fikir ayat dia beza kan, dia fikir dan dia akan bersabar. Tapi consider consideration yang dia consideration kalau kita masih lagi semua Kena pasti. yang dia pasti dan layak gitu. Kalau di tengah pasti kita mesti macam mana nak pasti dan cara-cara dia. Dan kalau kita dianggap kita tak boleh Tak apa. Kita buang dulu, kita tak dianggap, nanti bila kita datang kat sana kan, itu ada urusan kita dalam sana. Kan? Sebab dia ada proses apa? BDM. Kuasa penentu itu bukan presiden saja, maksudnya ada elemen yang ada program. Okey? Sebab saya ambil yang words. So maksudnya difikirkan nak Nak dibuang kan? nak dibuang. So maksudnya mana-mana individu yang dianggap. Okey. Mana-mana individu yang dianggap munasabah. Ya, ya. Perkataan munasabah Boleh? dan layak menjadi ahli kohormat, presiden diberi kuasa penentu. Sebab ni semua presiden dikuasa lah. So yang lain kita tambah lagi Okey. walaupun presiden kuasa tapi ya. Penjelasan. Exco lagi, masuk-masuk exco meeting. Perkataan. Pasal 5, pemberhentian dan pemecatan ahli. Okey. Dekat sini kita tambah 5.1.3, tunggakan iuran tahunan melebihi 2 tahun. Ini untuk pasal 636 dan pasal 637. Dekat bawah ni. Ya. Ni. 4.4.1. Ya. 4.4.1 memegang teguh dan mentaati. Perkataan mentaati Nak diganti dengan mematuhi. buang ni lah teguh je lah. Menghormati. Mematuhi. Mematuhi. Okey, mematuhi. Kenapa tak amen terus? Ha? Tak amen terus. Eh? Tak amen terus ke? Tak ada, saya tak amen sebab soft copy tak ada kat sini. Tak boleh potong terus. Saya tak ingat lah. Mematuhi. Saya record. Ya? Record. Ada perkataan lain?
Ayat ni yang membantu lembaga. So, kita nak tukar kan daripada ayat letak hati kepada mematuhi kan. Okey. Kita tukar memegang teguh dan mematuhi perlembagaan persatuan dan sepenuhnya. Okey? Okey. Kita jangan lama-lama sangat kat sini. Kita yang mana yang bermasalah kita tekan cepat-cepat. Yang lain okey? Okey, tak ada apa okey. Jalan je. Pasal 5 kita tambah ni 5.2 dia ada tambahan 5.1.3 tunggakan yuran tahunannya melebihi 2 tahun dirujuk pasal 6.3.6 yang kat bawah ni lah. Ni kita tambahan ni. 5.2.1 ahli yang digantung dan atau terlucut keahliannya tidak berhak memegang apa-apa jawatan dalam Expo My Personal. Ini bersuara. Tambahan sumber kewangan. Okay, 6.3 yuran tahunan. 6.3 masa AGM kita dah luluskan RM60. Jadi kita ubahlah kat sini 6.3.1 ahli biasa RM60 kepada ahli yang baru Jadi saya nak tekankan juga pasal yuran ni kan. Yuran ni mana ahli-ahli yang existing current masih bayar RM20 lagi. Sebab apa? Sebab yang sebelum-sebelum ni kawan-kawan kita dah bayar RM20. Jadi untuk RM60 ni akan bermula pada tahun 2027 Januari nanti. Bagi ahli yang baru masuk, so dia akan gunakan kuasa kepada dia. Satu lagi, tolong bagi tahu kawan-kawan kita yang tak aktif. Kan nama dia masih ada dalam ni lagi. Dalam sistem kita masih ada nama dia, kecuali selepas 2 tahun dia tak bayar dan nama dia dikeluarkan. Kan sebab tu bila nak mohon semula dia kena bayar ikut yuran baru dan juga yuran tahunan yang baru lah. Kan so kalau boleh minta dia bayar RM20 je. Bagi saya masukkan nama balik dalam sistem dan dah boleh proceed lah. So war-warkanlah, jangan lepaskan peluang pada ahli-ahli yang tidur tu sampai hujung tahun ni lah. Hujung tahun ni kan. Okey, untuk 6.3.3 kita buang jika ahli membayar lebih daripada RM20 ni, kita ganti dengan jika ahli membayar lebih daripada RM60 dan mencukupi untuk bayaran tahun berikutnya, ianya diterima bagi bayaran untuk 1 tahun berikutnya sahaja. Maksudnya tahun kedua ni tak boleh lah. Yang ni maksudnya sebelum ni kita bayar, contoh kita bayar RM40, contoh lah kan. Tapi tahun tu kita bayar RM40, yang RM20 tu kita niat untuk sumbangan. Tapi rupanya nak carry forward untuk membership tahun depan. Yang maksudnya RM20 untuk tahun depan. So itu maksud dia. So jadi sekarang ni pada pandangan saya, kita tak payah macam tu lah. Maksudnya bayar ikut tahun semasa. Kan, settle masalah. Nak sumbangan tu dibayar benda lain lah. Kan, sebab ada kawan bank yang nak ni masukkan ni. Tapi yang kita register untuk bayar yuran tu ikut pada tahun semasa. Kalau 60 je. Tak payah bayar benda. Tapi kalau dia kata dia bagi duit 120, kita masih consider RM60 bagi tu untuk tahun berikutnya. Tapi untuk bukan tahun yang dia nak bayar 180 ke untuk 3 tahun, kita tak benarkan. Untuk 2 tahun saja. Untuk 2 tahun saja. Macam pelik, jika ahli membayar lebih dari RM60 dah mencukupi untuk bayaran tahun itu ke tahun berikutnya. Ianya diterima sebagai bayaran untuk 1 tahun. Ayat-ayat ni betul-betul kan? Nak faham. Maknanya contoh dia bayar 100, maknanya bagi RM40 untuk tahun hadapan. Tak. Kalau dia tak cukup, tak boleh. Dia ambil kira. Dia kena pulang balik lah. Oh, maknanya you Tak ada situ. Pulang balik. Kena letak lah. sebenarnya nak kata kan, kalau you refund ni banyak kerja. Sebab tu saya cakap tadi, kita jangan refund ni. Kalau cukup 60 je. Tak, maksudnya kalau dia untuk bayar 100. Sebab tu kita kena pindah ayat ni lah. So maksudnya ayat kita kena bayar gaji cukup-cukup. Kan jangan ada refund lah apa sebab. Tapi ada possibility ahli pandai dia buat andaian di sini dia tak baca persamaan, lepas tu dia bayar lebih. Lepas ni dia kena baca pelbagai lah. So, saya rasa macam ni lah. Kalau dia katalah terlebih RM40, kita suruh dia tambah RM20 untuk cukupkan untuk tahun depan. Daripada kita pulangkan. Ya, yang lebih tu you nak refund. Tak. Kalau boleh, tak nak refund. Nanti susah tak benda hari ni. Jadi kena clear yang refund. RM40 tu nak Dia buat apa? jangan ada carry forward untuk tahun ke hadapan sebab dia ada implikasi kepada laporan kewangan. Dan Yalah. Betul, bayar RM60. So, macam mana? Ayatnya macam mana? Ayat ni pun tak betul. Jika ada bayar nak sedar kalau dibayar
bayar lebih dia kira sumbangan je lah. Ha. Sebab Untuk tahun semasa je, tak kira lah dia boleh bayar sebab apa pun. Itu salah dia. Dia tak baca perlembagaan, dia tak cakna. So masa Kalau tak jenuh. jika ada bayar lebih. Tak. Sebab tu lah cakap, kenapa nak kena bayar lebih? Kenapa salah dia kan? Saya tak perlu bayar lebih kan. Kalau kata RM60, bayar RM60 je. Dulu sebab RM20. So RM20 tu ada intention tu orang bayar lebih sebab dia kata senang. Satu lagi kan, saya tak rasa bayar. Sebab sekarang ni, tak ada isu nak bayar lebih pun. Kita pakai online, kita masukkan kat situ 20, masuk tu 60. Kalau dulu kalau kita bank in ke mungkin lah kan, tu susah. Saya rasa saya tak nampak benda tu sebagai kekangan lah Saya rasa ayat ni jika ahli bayar lebih daripada RM60 dan begitu bayar tahun berikutnya, dia terima sembahyang untuk setahun berikutnya sajalah. Betul ayat ni maksudnya kalau lebih daripada RM60 tapi cukup untuk tahun yang berikutnya kan. Maknanya ada tambah lagi RM60 untuk tahun berikutnya, tapi ada complicated kan sebab kita measure benda tu. So macam tu pun boleh kan? so maksudnya kekalkan sumbangan tu lah. Boleh juga dianggap sebagai sumbangan lah. Sebab dia sebenarnya lebih kepada awareness je. Untuk next year, benda hari kena bagi tahu kan, bayar 60, jangan bayar lebih, itu je. Benda tu dah cerita. Benda tu kita bawa dari awal tahun. Tak apa, itu tanggungjawab kita. Kalau orang nak bayar kan, itu balik pada dia lah kan. Kalau kita nak kontrol semua, tak ada. Tapi ahli akan kata, saya nak iman lah, nak iman. Jadi masalah nak iman. Dalam perbankan kena kira. Ataupun macam ni lah, method of bayaran ni kita letak kat sini stated online banking sahaja. Memang orang Memang lain dah orang ada banking cash. Tak ada cash lah kalau Betul lah, saya setuju lah betul. Kita ahli bayar lebih daripada RM60, dia anggap sumbangan. Tutup terus. So ada tuan nak tanya? Ada yang tanya ke? Ada ya tuan? maksudnya perkataan ni kita kekalkan yang 63 yang merah ni lah. Jika ahli membayar lebih daripada RM60, ianya dianggap sebagai lebih dianggap lebih sebagai sumbangan. Ya, cukup. Sumbangan pun satuan dah. Okey. Yang ayat apa dan bayaran tidak dibawa ke tahun depan. Itu boleh buang sampai kat situ je lah. Bayaran tahun depan ke tahun depan. Okey. Kita stop dengan sumbangan. Okey, faham? Okey, 6.3.4 bayaran perlu dibayar sebelum 31 Mac setiap tahun berkenaan. Ahli baru, yang ni kita maintainkan. Ahli yang dagang Dan itu ada apa tadi? Okey. Sekarang apa masalahnya kalau dia bayar lebih daripada yang sepatutnya? Kenapa pula akaun tu jadi masalah kalau dia bayar lebih? Okey. Pada pendapat saya lah, dia tak ada masalah pun dari akaun. Sebab apa yang kita dapat, income pada tahun itu, kita akan tunjukkan dalam akaun kita pada tahun itu. Jenis pembayaran tu untuk tahun depan tu dia tidak melibatkan akaun. Akaun kita nak update akaun. Maksudnya kalau seorang tu dia bayar 100, sepatutnya dia bayar 60. Pendapatan kita adalah 100. Kita report aja benda tu 100. Boleh ada dua cara laporan keuangan. Satu adalah kelebihan itu dianggap untuk iuran tahun tersebut. Lagi satu format adalah laporan keuangan mengikut katalah dia bayar RM60 padahal RM20 untuk tahun depan. Nanti dia kena buat laporan ada dalam kunci kira-kira. Itu sebab saya kata kerja pendahari ada dua cara untuk laporan keuangan. Dan itu banyak kerja kalau dia lepas tu dia kena take note untuk tahun depan pula kita kena tahu orang ni dah bayar tahun depan. Jadi dia kena take note dan jangan tutup lagi. Tapi dari segi akaun, saya rasa tak ada banyak kerja pun. Katakan orang tu dia nak bayar 10 tahun. Okey, dengar dulu. Katakan orang tu nak bayar 10 tahun, RM600.
income kita RM600 lah pada tahun itu. Tetapi untuk akaun orang tu, dari segi keahlian dia telah membayar iuran keahlian selama 10 tahun. Dan pada pendapat saya, banyak persatuan pun orang buat macam tu tak ada masalah pun. Tak tahulah saya buat main personal ni pula jadi masalah pada bendahari pula. Nak kena report, nak buat kunci kira-kira. Pada saya akaun tu biasa je. Berapa income kita, itu yang kita report. Berapa kita keluar, itu kita report. Orang tu bayar untuk 10 tahun, itu masalah pentadbiran kita je. Tak ada kena dengan ROS tu, ROS kan? Itu je lah dapat saya. Saya okey. Sebab saya pada bertahan sebab saya kerja saya pada saya. Okay, so yang tadi kita buat kita tadi lah dia ada kan, dia akan semangat ataupun kalau tak dia akan keputusan benda ni tak apalah, nanti kita tak ramai kan, kalau you tak boleh buat, you bagi saya buat. You ada masalah kalau kita tahu saya buat kan, kalau kita semua benda dalam dunia kita nak fikir tak selesai masalah kan. Okay, next apa lagi? 6.3.7 tambah ni, ahli yang membiarkan tunggakan bayar iuran tahunan bagi tempoh 3 tahun. Terlucu ni, sekiranya keputusan rayuan Kita tukar akan bateri. Okey, Fitri. Tukar bateri. Ini mana bateri? okay, kat sini sebarang keputusan dan rayuan akan diputuskan dalam mesyuarat Exco My Personal Kebangsaan yang melebihi 3 tahun juga. Sekiranya keputusan rayuan diterima, penalti, ni kena penalti, iaitu yang dibincangkan hari itu, penalti akan dikenakan dan jumlah penalti akan ditentukan oleh Presiden dan dengan persetujuan Exco Pengurusan My Personal. Dia kena sebab kita tak putuskan berapa tapi perlu dibincangkan. Kita tak letak berapa berapa. Nanti kenapa saya 10, kenapa dia 20? Kena letakkan kita boleh tak? So kita standardkan kalau penalti itu ada berapa penalti yang dikenakan. Macam mana Presiden? Tak letak juga penalti yang kita bincangkan penalti. Oh, okey. Boleh juga. Kalau nak letak juga berapa? Dia 3 tahun dia tak bayar. 10 kali 3 lah. Dia bayar 3 tahun. 60 kali 3. Okey, boleh juga. Ikut bulan. Tapi kalau macam tu akan jadi macam ni Ikut tau. bulan, ikut tahun. Lebih baik I daftar baru. Ah. 100 Boleh. Jelas. Dia untung RM20 je. dia rasa RM20. Okey. So ni nak settle macam mana? Kalau Nak kasih ada statement sekiranya Kalau tak salah, wang dia 6.3 per minggu pada baik. Mana saya dah cakap tunjuk, tapi dia pun keluar balik. Ayah. Okey macam mana? Okey, buang. 6.3.7 kita buang. Okey. Next. Okey, ni. Okey, 7.1.1.1. Ni Juru audit. Juru audit Okey, pelantikan juru audit dalam tempoh 2 tahun. Jadi kita selaraskan dengan pemilihan 3 tahun. Okey, ni saya tak ada apa pun. Lepas ni kita cari juru audit baru pula. 7.1.4.8 ada tambahan yang dicadangkan. Sekretariat pemilihan hendaklah dilantik oleh Presiden di kalangan 5 Exco My Personal Kebangsaan. Sekretariat pemilihan akan menentukan kriteria yang diperlukan sebagai calon, terutama untuk jawatan bendahari, penolong bendahari dan juru audit. Dalaman dalam pasal 8.2, pasal 11.1, calon perlulah mempunyai kemahiran dalam tadbir urus kewangan dan mempunyai asas perakaunan. Ini mengambil kira yang pegawai ROS. Ejaan perakaunan salah. Ejaan. Ejaan. Okey. Kita betulkan. Jadi pun kita ambil nasihat daripada pihak ROS kan, pengarah ROS bersama ni. Jadi lantikan tu maksudnya kalau ada asas perakaunan dia perlu membuktikan yang dia ada pengalaman ataupun memang dia punya kelayakan formal dia adalah daripada akaun. Tu perlu. Perlu Ada bukti lah
ROS highlight tau. Malah RF kadang-kadang tapi harap-harap dia jumpa lah. Sebenarnya actually yang ni kan untuk yang apa tu nak jadi bendahari kan dia ada hari khusus. Tapi kalau nak ambil spesifik dia dalam ni bidang ni susah. Okay, dekat sini kita tak mention dia perlu ada sijil-sijil apa, kelaikan apa. Cuma kat sini mention calon perlu implementkan dalam tabel keuangan dan biasa perakuanan. So kalau dia owner syarikat, kita boleh tahu. Sebagai contoh kan, dia bisnes juta-juta, takkan dia tak boleh jadi account. Kan, so kalau salah tu tanggungjawab dia lah. Kan, kalau kita nak rigid, accountant yang kena jadi kita yang dari, susah jadi. Mana dia accountant? Pengalaman lah. Tapi kita masuk dalam maklumat tu, cuma atas kita punya jurisdiction. Kan, sekiranya dia rasa dia tak boleh nak bawa, dan dia let go lah. Dan siapa lain dah, yes, anything. Ya. Yeah. Yang ini dan atau. Mana? Yang ini kan tapi urus keuangan dan atau. Yes. Ya, itu bagi saya atau tu okey. Kenapa saya baru nak cakap tu sebab kalau kata awak dah letak sebagai kan mengenai asal perencanaan nanti kalau dapat orang yang tak ada background dia jadi satu kesalahan kalau sebenarnya. Jadi kita boleh letak atau. Okay, tak tahu. Thank you. Okay, next. Okey, yang ni. Ya saya 7.1.4.9. Okey. Tiada pencalonan. Tiada. Ni error ni. Salah. Kita tengok tiada pencalonan atau tidak mendapat sokongan ahli dari ahli. Presiden dan Jujur Agung boleh memutuskan bahawa lantikan secara pencalonan serta-merta diikuti dengan undian semasa pemilihan. Maksudnya dalam AGM masa tu lah. Ini perkataan Tak tiada. pun diganti dengan tiada lah. Okey. Yang lain ada? Tak ada. Ada eh? Next. Pasal 8 Jawatan Kuasa Persatuan. Pusat ni kita ganti dengan Persatuan lah. Okey. Yang ini Jawatan Kuasa Persatuan. Ini pilih 3 tahun lah. Yang sini ada 2 tahun. Jadi kita bukalah pada 3 tahun. Okey. 3 tahun. Jawatan Kuasa Persatuan ini adalah badan yang merangka perjalanan pengurusan ahliwan di bawah kuasa dan perintah My Personal Grant hendaklah dipilih 3 tahun. Kita tak 3 tahun, dan 2 tahun. Okey. Betul eh? Puan? Di sini kita boleh memilih pada orang yang sama tak terang. Dia boleh macam mungkin cakap Jawatan Kuasa Persatuan Esko Pakistan dan sini 3 tahun lagi dalam bulan. Mana dia tak tahu berapa orang. Ya. Tak nak dah. 3 tahun cukup. Every 3 year Presiden Budaya Budaya Betul, semua tukar. Dia boleh dicalonkan semua. tak boleh. Kalau dia tak Tak. boleh dilantik. Kalau nak kita tulis boleh Ya. sebar selanjutnya. Kalau ikut ayat ni memang tak ada. Tak ada semua. Apa ini kesulitan kan perkataan ni. Dan sistem flash. Dan kalau masuk ayat ni, after 3 years kita kena buat pemilihan. Betul. Semua baru. Sebab tak ada cakap boleh dipilih sekali lagi. Boleh dicalonkan untuk Tapi selama ni yang kita implement, yang ni kita pakai. Tapi Ya. pencalonan Salah salah. maksud dia. So kita betulkan lah. Kita nak betulkan tak boleh kita nak benarkan kembali atau tidak. Kat sini hendaklah dipilih atau dicalonkan semula. Lepas habis pun kita beritahu Esko boleh dibenarkan untuk dicalonkan kembali. Tambah lah. Kalau nak macam tu, kalau nak maintain macam ni, mana tak boleh.
Semua dia tahu dia ambil lah. So kita masukkan situ macam tu. Okey, yang lain macam mana? Yang lain macam mana? Isu dia kat sini, kalau ikutkan ayat ni, selepas 3 tahun tiada lagi lantikan semula AJK yang lama. Kan maksudnya the whole team tu tukar. So sekali kita boleh ke AJK lama tu ditanding balik ataupun dah tak boleh dah. Okey, kalau boleh, yalah, maksudnya kalau tak, kalau semua setuju, kita tambahkan situ selepas 3 tahun tu pencalonan semula untuk AJK lama dibenarkan gitu. Dalam mesyuarat agung lah. Okey. Tadi satu adakah dibenarkan untuk jadi presiden sekali, dari general sekali atau kita? Tapi saya rasa dia bergantung pada pencalonan. Kan orang yang calon kan, contoh presiden. Maksudnya ni Sebab tu saya tanya Puan Wadi, Puan nak macam mana? Persatuan ni bukan saya punya, persatuan ni kita semua. So bagi tahu lah you nak macam mana. Sekarang ni semua pinpoint pada Exco kau buat, betul? Cuba bagi pandangan macam mana kita nak. Bagi tahu lah macam mana kita nak kan. Kalau nak kata nak macam ni, kita buat macam ni. Kalau nak okey. Puan tanyalah pada semua orang, bukan pada saya. Itulah saya tanya sekarang ni. Bayangkan, dah separuh dah keluar. Saya dah cakap sekarang ni, saya tanya, boleh ke kita buat macam tu? Tak ada respon. So saya anggap apa yang Puan bagi tu, okey. Kan? Dah tak ada respon. Kalau ada respon, saya cakap tak okey. Okey. Angkat datang tanya, okey, yang mana ni lah jadi dia macam ni. Buat perubahan dalam ni, dia kena ada satu sokong satu. Ini statikkan Tak, sebab benda ni kita dah bincang masa AGM. AGM itu kita dah bincang lah sebenarnya, bukan isu baru tau. Semua masa AGM kita tak sempat nak review benda tu, so kita buat hari ni untuk review. Kan? So benda tu dah dibentangkan sebelum ni. Kan? That's why kita datang ni, semua nak review, kalau kata okey, kalau nak tambah lagi kita letak. Okey. Sekarang ni macam mana ni saya? Okey, so sekarang ni, okey, Cik Zamri. Macam mana? Betul? Okey, so sekarang ni nanti kita fikirkan ayat yang mana. Tapi untuk presiden, kalau nak 2 term dia akan tulis kat situ tambahan. Kalau tak ada memang dia ikut. okey, so macam ni, Puan Nisa dicadangkan tadi. So AJK lama boleh dicalonkan semula. Okey, untuk term tadi nak masukkan juga berapa term? Okey, untuk dilantik semula untuk tempoh 2 term. Jadi Puan Nisa mencadangkan, siapa sokong? 2 term, okey, 2 term, 1, 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Siapa yang tak sokong? Tak ada orang kat tangan. So 7 orang kita lah, boleh lah kan? Okey. Okey, boleh cakap Puan. Dah. 2 term. So boleh jadi 2 term je, lepas tu tak boleh bagi orang lain. 6 tahun, okey. Okey. Cepat. Nak cepat je. Okey, yang ini saya susun semula je lah. Ekspor ni susun semula. Sebab hari tu nampak tak kemas lah. Okey, untuk yang ni, isu dia pasal zon ni, kita daripada asal lagi. Zon ni saya nak keterangkan. Tolong waktu. Zon ni isu dia, zon tengah ni.
Zon tengah sebab kan ikutkan JBK, Perak tu duduk dalam zon tengah. Tetapi dalam perlembagaan kita, Perak tu duduk dalam zon utara. Ya, kita macam tak kisah, tapi ada orang yang kisah. Jadi saya pada simple, ikut tu untuk buat penugasan dia kerja-kerja. Tetapi nak join kat mana-mana pun all terpulang lah. Kan kalau kata zon utara nak buat Perak, nak join zon utara ke, nak join tengah ke, zon Pantai Timur ke, Sabah Sarawak ke, carry on lah, tak ada masalah. Kan kita tak menyekat orang tu untuk pergi ke mana kan. Okey. Yang ini asal lah kita susun. Jangan gerak-gerak terlampau dulu. Kita tak ambil lagi okey tak? Bagi kita tengok. Dia agak gerakkan. Dari mana sekarang kita dah guna ni kita punya. Tak payah nak ikut orang lain. Oh, dia fikir mau balik. Saya mau Okey. So Pilihan dia orang. yang ni tak ada apa lagi. Kita punya sedara JK dengan Miro kita je lah. Okey, naik atas ni. Bawah, sorry. Okey, next ialah berkenaan dengan Exco ni. Exco Perhubungan Strategi ni saya bagi tahu kat sini sebab tak ada pencalonan lagi siapa jadi Exco Perhubungan Strategi. So semalam dah tutup, ada last pencalonan untuk strategi. Ada. 3 orang lah semua. Ya. So kita boleh buat undian ni kot. Ya. Buat undian hari ni Okey, boleh. nanti selepas ni nampak ambil ni depan. Okey, tu nombor lagi. Okey, tu anak ni bila pagi yang dekat buat kecil-kecil lah. Ada perempuan ada. Pegawai. Keuangan. Okey, keuangan ada. Petty cash lah. Selalu Presiden berjumpa, ingatlah 2020. Ya. So far kita tak pernah petty cash, semua naik account. Presiden kita atur jangan Yang tanda tangan sekarang berapa orang? 3. 2 daripada 3. Tapi perlu ke ada setengahnya. Sekarang ni 2 daripada 3 tapi bendahara bajet. memang dalam kita ikut sebelum ni bendahara bajet. Dia suka tak dicek lah, semua online je. Checker maker semua. Okey, sekejap. Ya. Saya tengok daripada Presiden apa, bila ni Presiden dibenarkan terus berapa-apa. Tapi dalam satu bagai tak ada. Kita memang kita pertukarkan kat sini tak ada tau. Sepatutnya sebelum ni ada kan. Bukan ada yang dulu sebelum ni bukan presiden yang kuasa tau. Exco ni kuasa. Kat sini memang tak ada. Yang tak ada. Yang masukkan kan. Kalau yang template yang RS lebih daripada 50,000 perlu dibawa ke ADM. Dalam ni memang tak ada check. Kalau tak ada mana Presiden atau Exco tak dibenarkan. Maknanya dia nak keluarkan duit itu tak. Saudara kampung dia lah. Tolong kes kat sini kalau tidak orang muda. Nanti saya masukkan. Dia nak Amount dia berapa? 50,000 ataupun makan? Jangan banyak sangat. Saya tunjuk 10,000. RS 50,000 dan ke atas perlu dibawa ke mesyuarat. Betul lah. Dulu tak ada. Duit tak sampai ke situ. Dia masih dari sini keluar Separuh sangat belum. longgar di sini. Jadi kalau nak lagi kantin, Berapa ribu? Kan kita nak tetapkan berapa ribu? jadi mungkin dalam maksudnya macam tu, kita di ATM, kita terus gunakan berapa ribu untuk digunakan duit persatuan untuk menjalankan apa-apa ini. Saya dari bajet. 10. Sat, dari bajet. Boleh kita buat bajet. Berapa AGM? Okey, Sat. Boleh kita buat bajet kita dia. Kita gunakan bajet. Buat. GM. 8. Bajet. Kalau ni 8. Dia ada dua. Dia punya ada dua. Satu, dan third dia. Katalah lebih di antara 10 hingga 50 kelulusan Exco. Lebih daripada 50 AGM. Tapi AGM kita tunggu lama lah. Tahun sekali tak guna. Tak guna sekarang. Sebabnya setiap kali kita buat EDM, kita buat bajet. Boleh kita buat bajet untuk next year
awal program kita dah buat bajet dulu. Berapa banyak diputuskan. Itulah yang diputuskan. Okay, sekarang kita ada dekat berapa banyak katakan 40 diputuskan dulu. Sekarang ni nak pakai duit macam mana? So boleh tak kita tambah proposal kat situ dibenarkan berapa ribu Presiden dengan Exco untuk benarkan emergency fund keluar. Jadi senang sikit kita faham tak? Letaklah satu amount sekarang yang kita decide apa sebenarnya kita nak bagi kelulusan. Tengok banyak Bajet dulu perbelanjaan dalam 50 lebih. Tapi rasa lebih. Kalau nak dalam 60. ada yang diluluskan 67,000. 2027. Untuk isi ni diluluskan 27,000. So kapasiti 27,000 tu orang pakai belum ni. Paling untuk tahun ni je kita settle dia 27,000 kan. Duit tak Ada sampai duit. 27,000. So macam mana? Duit tak sampai 27,000. Duit pun tak ada sebanyak itu. Duit pun tak ada sebanyak itu. Boleh dapat Tak ada itu bajet. Okey? Okey? Okey, kita faham nanti kita masuk ni. So 50 lagi kita 50 kan? Saya rasa region macam ROS ni pun. Tak payah masuk tadi. Presiden boleh tak terus benarkan luluskan apa-apa. Misalnya ni Presiden tengok. Presiden dengan Exco. Itu dulu. Padahal Maknanya that's up to 50k. Okey, okey. Terus. Okey. Okey. Okey, yang ini kita ambil kira Okey. cawangan besar, kita tak ada cawangan. Dia asal dia dulu masa pemula kita register untuk kebangsaan. So kita dah setiap zon-zon ni ada wakil zon, ada JK kecil dia sekali. Tapi masa pendaftaran tu pihak RS sendiri yang sebab masa tu ada masalah Kapolja, dia suruh pergi ke Selangor untuk register kat Selangor. So semasa tu kita hanya ada di bidang kebangsaan tapi tak ada cawangan, tanpa cawangan. So dalam perlembagaan ni dia luluskan dulu pakai cawangan tu yang pelik. Suruh buat lain tapi dia punya ni lain kan. So kita nak keluarkan daripada perlembagaan lah yang bercawangan ni. Ni tak ada apa lah, tak ada yang berkaitan dengan cawangan. Tak ada cawangan. Tak ada cawangan lah, kita risiko lah. Aha. Ya, betul. Itu macam cawangan tadi, dia peserta cawangan tanpa cawangan kan. Dia maksudnya sebab ni yang ada cawangan. Sebab ada cawangan ni, ayat dekat bawah ni, perwakilan tu mewakili cawangan-cawangan tadi. Kena ubah. EGM. Okey. Okey. Pindahan yang mana? Dan ini kita tukar. Kita gantikan EGM tadi. Masuk lagi. Ubah. Okey. Okey, ada lagi nak tukar apa pindahan? Tuan-tuan dan puan bersetuju dengan pindahan ni? Ya. Itu tukar. Bawah ni
kita akan tukar. Ya saya. Okey. Kita tak buat sebab kalau terlalu rigid kita masuk setiap kali perubahan dan pelbagai kita kena ubah. So kita akan buat dalam bentuk pilihan kita saja memo. So memo tu akan buat. Ya. Kena keluarkan sebenarnya tu. Dia kena buat very general punya standard, tapi urusan tu kita yang buat. Yes, betul. Dah betul. Okey, ada lagi tuan-tuan dan puan? Okey, itu saja. Terima kasih. Cerita logo baru ni kan? Logo baru ni ada logo baru sini tak? Logo baru ni Kalau ada baru kita tukar. saya Okeylah, buka saya. Itu saja. saya tak Terima kasih. buka. Okey.